Ini adalah soalan tingkatan 3 bab 1. Dia suruh permudahkan. Soalan dia, H kuasa negatif 2, K kuasa 3 dalam kurungan didarab dengan kuasa 3 didarab dengan H kuasa 7, K kuasa 2. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita bukakan kurungan dahulu, darabkan dia. Jadinya H kuasa negatif 2 darab dengan 3, negatif 6. K kuasa 3 darab dengan 3, 9. Okey, kemudian darab dengan H kuasa 7, K kuasa 2. Okey, bila kat sini darab, dia punya kuasa dia kita akan tambah. Okey, jadinya H negatif 6, ni 7 tambah 7, K 9 tambah 2. Jadinya H kuasa negatif 6 positif 7 1, K 9 tambah 2 11. Jadi sama dengan H K kuasa 11. Ini jawapan dia.